Hai, hari ini kita akan ada satu video istimewa bersempena dengan kemerdekaan ke-250 Amerika Syarikat, iaitu berkenaan penjajahan orang Amerika ke atas Sabah. Ya, Malaysia atau spesifiknya Borneo pernah dijajah oleh orang Amerika selama lebih kurang setahun. Jadi, macam mana penjajahan ini boleh berlaku? Semuanya bermula pada tahun 1850. Pada tahun tersebut, Amerika Syarikat secara rasminya memulakan hubungan diplomatik dengan Brunei. Walau bagaimanapun, wakil Amerika ke Brunei hanya tiba pada tahun 1865 dan wakil tersebut ialah Konsul Jeneral Charles Lee Moses. Semasa beliau berada di Brunei, Charles memujuk Sultan Brunei untuk memajak tanah dalam kawasan Borneo Utara. Daripada pajakan tersebut, beliau memperoleh sebahagian besar tanah di kawasan Borneo Utara selama 10 tahun dengan kadar pajakan $9,500 setahun. Namun demikian, penting untuk kita tahu yang walaupun Charles mendapat tanah-tanah ini, tanah-tanah Borneo Utara ini masih milik Brunei dan bukan milik negara Amerika. Setelah itu, Charles pun pergi ke Hong Kong untuk menubuhkan American Trading Company of Borneo atau ATC bersama beberapa lagi orang rakan kongsi. Pada bulan November 1865, Joseph Torrey pun dilantik sebagai Presiden ATC dan pada bulan berikutnya 60 orang Amerika dan China berlabuh di muara Sungai Kimanis dan menubuhkan sebuah penempatan bernama Elena. Walau bagaimanapun, ATC gagal dan hanya bertahan selama setahun saja. Jadi kenapa jajahan ATC ni gagal? Jawapannya ialah dua perkataan, iaitu tak ada duit. Itu bukan tiga ke? Pada awalnya, ATC memperoleh dana sebanyak $10,000 daripada seorang pelabur Cina bernama Wu Hang. Tapi beliau tarik diri sebab orang-orang Amerika gagal menyumbangkan dana kepada syarikat tersebut. Untuk mengurangkan beban, Torrey cuba mencari dana pelaburan di Hong Kong. Namun beliau gagal kerana Charles senyap-senyap kutip dana dan hutang menggunakan nama ATC. Apabila ATC gagal jana keuntungan, pelabur Cina yang lain mula tarik diri dan buruh mendesak untuk berhenti akibat kebuluran. Dengan kematian Thomas Harris pada bulan Mei 1866, perlahan-lahan penora ke Amerika ini mula keluar daripada Elena dan menjelang penghujung tahun 1866, Elena pun ditinggalkan dan buruh-buruh yang masih ada melarikan diri ke Labuan. Akhirnya apabila tempoh pajakan 10 tahun tamat pada tahun 1875, American Trading Company hanya tinggal nama saja. Maka berakhirlah cubaan orang Amerika untuk menjajah Borneo.